Kalau kita cakap Perabot Jati ni kesenian handmade craft. Boleh ke geng? Handmade craft. Ya betul. Boy Jan tak pernah nampak tukang ukir perempuan lagi lah setakat ni. Mungkin ada dekat Jabara. Tapi kalau nak cerita handmade craft, tukang gosok pun ramai perempuan. Acik-acik, ibu-ibu. Yang gosok, yang detailing. Ada juga geng-geng lelaki, abang-abang berada dan acik-acik yang berumur. Salah pula ni. So, handmade craft. Yang set ni, kalau untuk kualiti yang korang tengok lah, urat terjojol, finishingnya macam cermin, bla 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 bla. Yang Boy Jan jual untuk kualiti yang macam ni RM29,000 hingga ke RM43,000. Korang boleh tengok dan pilih lah nak kayu ke, hasilnya yang macam mana. Macam ni dah sold, abang berada dari JB. So, kalau korang cari untuk ready stock macam ni, untuk kualiti yang 29 ke atas, memang takkan jumpa Boy Jan buat ready stock. Bukan disebabkan tak ada stok. Bukan tak ada stok. Maksudnya macam, tunggu orang order baru Boy Jan masuk. Tak. Masalahnya full booking untuk kualiti yang macam ni. Tapi kalau korang nak yang bawah RM10,000, okey, insyaAllah cepat. Dia ada ready stock dekat Indonesia. Sebab Boy Jan ada tempat-tempat yang Boy Jan boleh ambil rangka yang biasa. Tapi macam korang tahulah, kalau dah perbezaan harganya tu, bezalah kualitinya. Tapi ingat baik-baik, dalam kesenian ni, dia bukan kesempurnaan. Baik mana pun barang, ini benda hidup geng. Kayu. Macam mana pun kayu, kadang-kala baik mana perabot jati kita, nak kata jodoh, bubuk, suka dalam satu keping tu ke, ataupun mungkin rekahan sebab sambungan, sebab handmade kan, tiada kesempurnaan. Tapi seronoknya yang Boy Jan bagi tahu satu benda dekat korang, kenapa orang banyak pilih kayu daripada habuk. Kayu, besi ke apa, fiber ke apa kan, ada perabot macam-macam material. Habuk kayu yang dicantum lah, bla 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 bla. Kayu macam mana pun boleh dibaiki, boleh ditukang balik, boleh dibuat balik. Itu kelebihan. Benda alami. Target Boss Ijan sebenarnya geng, walaupun masih menggunakan material synthetic leather yang senang kata bukan alami. Sepan pun bukan alami. Kalau alami, sepan pakai latex, getah. Pokok getah betul. Dia lebih baik tau berbanding sepan yang biasa. Ataupun walau sepan tu baik mana pun, foam ke apa, tetap dia adalah material yang kimia yang orang kata. Tak tahulah. Macam itulah senang kata bukan alami lagi lah. Sebenarnya moto Boss Ijan dari dulu untuk buatkan perabot fully alami. Iaitu kalau dia punya material ni betul-betul punya kulit. Lepas tu kalau boleh tak nak ada finishing yang menggunakan tina atau apa segala. Dan juga sponge, Boy Jan nak guna latex. Totally Boy Jan nak ciptakan perabot yang selamat dan alami. Ada orang yang berjiwa alami geng. Berjiwa macam Boss Ijan ni. Kalau boleh nak alami. Tapi bos, tebang balak kan tak bagus. Geng, kalau korang nak tahu perabot jati yang baik yang kayu baik macam